Salam semua, kita akan lihat drama bersiri keluarga itu episod ke-24. So, jom kita tonton. Saya faham ya, sebenarnya awak tak pernah sayang pun saya. Sayanglah Mama. Sia-sia saya datang awak. Saya berkorban semuanya benda untuk awak. Tapi saya tak pernah penting pun dalam itu. Sayang. Yang lagi penting benda jahanam tu kan. Okey, itu dia episod ke-24. Kalau korang tonton semalam, drama keluarga itu kali ni dia fokus dekat Mia dan Aman lah. Tapi lebih kepada Mia, sebab Mia dia kita tengok pada watak Mia tu, kita study watak Mia, dia agak kompleks lah sebab dia ni watak yang mana dia cuba lari daripada segala perkara yang berlaku kat rumah dia. Maksudnya dia rasa rumah dia dah macam neraka dah. Dia mengandung sebab ayah dia jadi liar sebab surrounding, sebab suasana dalam rumah dia tu. Lepas tu dia mula terjebak dengan Dadah, kalau korang tengok dalam episod kali ni. Sampaikan dia jadi tak sayang anak dia, sampai dia sanggup bagi anak dia pada orang lain kerana ketagihan dia tu. Tapi kita akan kata Mia ni tak bertanggungjawab. Mungkin kita akan kata, kita akan maki, kita akan kata benda yang tak elok pada Mia lah. Tapi kita kena tengok punca dia jadi macam tu lah. Ada komen penonton kata Mia tak pernah sayang suami dan anak. Dia lebih sayangkan Dadah yang membahayakan diri sendiri, sedangkan suami dia Aman sanggup bersusah payah cari kerja, keluar untuk demi anak dan juga Mia. Tapi Mia tak menghargai apa yang Aman buat kat dia. Tapi itulah realiti drama bersiri ni, yang mana mungkin berlaku dekat luar sana. So saya rasa penulis skrip dia, Emma Fatimah, dia dah study apa yang berlaku dekat luar. Watak-watak macam Mia, Aman ni mungkin ada dekat sekeliling kita, dekat luar sana, tapi kita tak perasan. So dalam pada kita kata apa-apa pada Mia, kita sebenarnya perlu melihat apa yang berlaku di luar sana. Kita kena jadi masyarakat yang bertanggungjawab lah. Kita kalau tengok apa yang berlaku kat luar sana tu, kita janganlah terus menghukum, tapi kita tengok puncanya apa yang buatkan perkara-perkara itu berlaku. Macam yang terjadi pada watak Mia, Aman, semualah dalam drama keluarga itu. Kita jumpa lagi. Sekian.